Program hari ini membuktikan Yayasan Jacob peka dengan perkembangan digital dan ingin setiap masyarakat tanpa mengira lokasi, latar belakang berpeluang mendapat ilmu digital tersebut. Pada tahun ini, inisiatif tersebut diperkukuhkan lagi dengan sokongan rakan strategi kami ICP Files, terima kasih, yang telah menyumbang kemudahan smartboard serta menyokong pembangunan pusat pembelajaran digital di sekolah. Majlis penyerahan smartboard pada hari ini merupakan satu inisiatif penting dalam memperkasa pembelajaran digital sekaligus membuka peluang kepada pelajar serta komuniti setempat untuk menikmati kaedah pembelajaran yang lebih interaktif, moden dan berkesan. Digil ini bukan sekadar satu program, ia adalah satu gerakan gabungan digital dan literasi yang bertujuan membentuk murid yang bukan sahaja celik teknologi tetapi mampu berfikir secara kritikal, kreatif dan beretika. Murid yang berada di luar bandar juga boleh dapat akses yang sama dengan murid di bandar. Ini yang dihasratkan oleh kerajaan. Dan kita juga mengharapkan Digil ini adalah antara pembangkit kepada aspirasi ini dan satu langkah ke hadapan dalam memastikan anak-anak Johor benar-benar future ready. Dah bersedia dah anak-anak kita ni. Dia boleh menyesuaikan diri dalam pelbagai keadaan. Air mengalir di celah batu, jernih bersih, menyejukkan diri. Anak desa, anak asli bersatu, moga cemerlang menggapai mimpi